Pernah dengar tak orang tua-tua pesan, kalau nak masuk tempat keras, tolong jaga mulut dan jaga niat. Sebab apa yang kau minta, itulah yang kau akan dapat. Kisah ni jadi masa study week sekumpulan pelajar kolej di KL. Erika dan 3 kawan perempuannya serta 3 kawan lelaki Bob, Mat sewa MPV jalan-jalan 1 KL. Lepas mandi-mandai di Sungai Tua Gombak, tiba-tiba muncul satu idea gila. Diorang nak pergi tengok Highland Towers waktu malam. Tapi niat mereka berbeza. Geng perempuan cuma nak tengok bangunan bersejarah tu je. Tapi geng lelaki, mulut celupar cakap teringin nak tengok hantu. Sampai je kat tapak Highland Towers, suasana memang suram. Kereta berhenti betul-betul depan pagar zinc yang memisahkan jalan dengan bangunan runtuh tu. Sebelah kiri hutan tebal, sebelah kanan rumah orang. Bila buka je pintu kereta, anjing rumah sebelah terus menyalak bagai nak gila. Bob sedapkan hati, cakap anjing tu menyalak sebab nampak orang asing. Padahal mungkin anjing tu nampak benda lain yang sedang menyambut kedatangan mereka. Terus masuk balik kereta sebab takut. Tapi Erika dan Nini beranikan diri keluar nak tengok bangunan tu. Erika dan Nini berdiri memerhatikan blok bangunan yang tinggal rangka tu. Tiba-tiba, mata Erika terpandang ke arah hutan di sebelah kiri. Pelik. Dalam semak samun yang gelap tu, ada sebuah rumah putih. Rumah tu nampak bersih sangat. Cat dia putih melepak dan macam bercahaya. Tak ada kotoran langsung, tak macam rumah tinggal. Kemudian, Erika dengar bunyi tapak kaki memijak daun kering. Krup, krap. Erika husnuzon. Mungkin tu bunyi binatang. Dia ajak Nini masuk kereta sebab dah puas tengok. Baru je Erika masuk kereta, tiba-tiba Mat, Bob dan meluru masuk kereta tergopoh gapah. Muka diorang pucat. Bob dalam ketakutan tu sempat lagi tak tutup pintu rapat sebab nak merokok. Terus kena maki hamun dengan kawan-kawan lain. Terus pecut kereta keluar dari kawasan perumahan tu. Bila dah jauh sikit dan berhenti tepi jalan, baru diorang buka mulut. Rupa-rupanya, masa kat luar tadi, geng lelaki dengar suara perempuan menangis mendayu-dayu. Suara tu slow je, tapi jelas di telinga dorang. Bukan tu je, Bob tanya, korang perasan tak pokok dekat dengan kita tadi bergoyang macam ribut? Padahal malam tu angin tenang, pokok lain semua kaku tak bergerak. Cuma pokok tempat dorang berdiri je yang bergoyang sakan. Geng perempuan pelik. Zai dan Fa kata dorang nampak pokok goyang, tapi tak dengar bunyi menangis. Erika dan Nini pula langsung tak perasan dua-dua benda tu. Erika cuma nampak rumah putih misteri tu je. Fa pun mengaku dia nampak rumah putih tu dan dia pelik kenapa rumah dalam hutan boleh sebersih tu. Kesimpulannya, mereka dapat apa yang mereka niatkan. Geng perempuan datang niat nak tengok bangunan, jadi dorang nampak bangunan. Geng lelaki datang mulut celupar, teringin nak tengok benda tu. Kan dia dah bagi dengar suara menangis dan main goncang pokok. Itulah padahnya. Kalau masuk tempat keras, jangan cabar-cabar. Mungkin rumah putih yang Erika nampak tu sebenarnya rumah penjaga kawasan tu. Cuma dia tak sempat nak tunjuk diri je. Ingat, jaga niat, jaga mulut.